Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 25 hari bulan 12 2025. Orang lain cuti, Pandak on lagi kerja ni. Pandak tak cuti pun, insyaAllah. Nantilah Pandak ambil rehat. Ambil wan nanti insyaAllah. Pandak masih meneruskan kerja-kerja buat pasang stiker untuk tabletop ni Okay. Alhamdulillah. Yang ini okey nampaknya. Yang ni sinki. Lepas pasang tabletop nanti insyaAllah pasang sinki kat bawah tu, nampak tu. Okey, insyaAllah doakan Pandak sihat, doakan kawan sihat, doakan Pandak juga sihat, keluarga kita semua sihat insyaAllah, sahabat-sahabat semua insyaAllah. Moga Allah Ta'ala memudahkan segala-gala urusan kerja-kerja kita insyaAllah. Assalamualaikum sayang semua. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah siap juga akhirnya tabletop untuk sinki. Okey. Sinki tak boleh pasang lagi. Lembik lagi ni Silikon ni lembik lagi. Tak dapat nak taruh double side. Nak pakai double side je tu nanti. InsyaAllah. Ni ada satu papan lebihan tengah-tengah sinki tu kan. Dah kuit keluar. Dapat idea. InsyaAllah nak buat satu macam para kecil kot. Boleh letak kat sini. InsyaAllah. Dapatlah untuk buat-buat air nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Pandak minta tolongan Pak Lang untuk kira barang-barang pipe. Pak Lang datang kejap tadi. Dia balik kejap tu. Dia makan insyaAllah. Dalam pada tu Pandak dapat siapkan ni tapak untuk buat DIY water filter insyaAllah. Ni water filter dia Pandak pasang. Ni siap dia punya water tank. Okay. Auto save. Okay. Moga memudahkan Allah segala urusan kerja insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 26 hari bulan 12 2025. Semalam Pandak dengan Pak Lang buat kira-kira untuk barang-barang pipe. Daripada sini shower satu, nak tambah satu shower kat sini insyaAllah. Piping ni semua Pandak nak ubah. Sebab tak barang-barang terbuang, barang-barang terpakai, main sambung-sambung je. Tak puas hati Pandak. Di sini pun Pandak ada buat sesuatu nanti. Pandak nak pasang satu air valve dekat atas tu untuk outlet air angin kalau terperangkap. Okay. Yang ni semalam terlepas pandang, kira banyak barang kat sini. Pandak pun yang ni pipe dia pun Pandak nak tukar ni. Sinki kekal, Pandak akan tukar pipe dia terus ke outlet luar sana satu. Dah buat lubang dah. Okey, untuk buang air kotor daripada sinki dalam sampai sinki luar ni terus buang keluar. Tak campur dengan air tandas lah. Okey. Yang ni semalam Pandak update, belum lagi buat apa-apa. Okey. Yang ni Pandak nak buat pagar, tambah pagar sikit kat dalam ni. Ada kecil-kecil. Pandak dapat save. Ni kayu lebihan sinki. Kat tengah-tengah ni kita tebuk, dapat kayu ni Pandak dah balut stiker. Ni Pandak tambah satu lagi daripada DIY. Untuk pagar kedua. Lepas tu yang ni papan terakhir. Ini saja baki papan terakhir lantai rumah asal. Pandak akan manfaatkan insyaAllah. Nanti Pandak tunjukkan kat mana Pandak letak Okey, bye. Assalamualaikum. Doakan Pandak semua. Pandak doakan Pandak juga. Puan, insyaAllah semoga keluarga kita semua sihat-sihat belaka. InsyaAllah. Moga Allah tak buat sahabat-sahabat juga. InsyaAllah tak lupa juga. Okey, moga semua dalam keadaan sihat dan memudahkan Allah segala urusan-urusan kerja insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Ni baki papan lantai. Pandak balut stiker. Taruh dekat sini buat pagar kecil. Bolehlah gunakan buat pasang apa-apa. Ni barang-barang pipe. Banyak barang dalam tu, yang kecil-kecil. Besok Pandak boleh pasang pipe insyaAllah. Boleh sambung kerja-kerja pipe. Okey. Ni pagar papan baki sinki. Lubang sinki tengah tu. Ni papan dia. Okey, Pandak masukkan. Ini tadi Pandak pasang pipe sikit. Bawah sinki tu. Pandak akan sambung kanan tu daripada dalam. Yang ke kiri tu dia akan keluar balik sana. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan
kerja-kerja kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye.